hasil sumbangan kita memang 100% daripada orang Malaysia lah. Orang Malaysia sedekah sikit-sikit, RM10, RM1000 dan sebagainya, kita simpan dan jadikan sebagai kotak infak. Dan di Muslim Malaysia, setiap bulan memang kita keluarkan 1,300 kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahab bin Abdul Majid selaku Persatuan Kerjasama Dikti mengucapkan terima kasih di atas bantuan dan agihan bakul makanan kepada ahli persatuan ini. Semoga usaha yang mulia ini yang diusahakan oleh pertubuhan ini diteruskan untuk selamanya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Muslim Malaysia. Kita sekian 26 tahun lah. Puan, waktu cukup lah. Terima kasih Muslim Malaysia.